Jangan berkeras sangat dengan Rohingya. Mereka Muslim macam kita. Dan yang penting, mereka bukan datang daripada negara China. Jangan jadi macam Mamat ni. Dia ni dulu fasis, ekstrim. Dia kritik Rohingya. Dia jaga kepentingan negara. Tapi orang Melayu dah mula sedarkan dia. Sebab tu dia dah berubah. Alhamdulillah. Syukur. Jangan lupa naratif kita hanya lawan dengan warga Cina. Sebab ia ada kaitan dengan DAP. Jangan kacau Rohingya no. Ingat tak? Lebih 10 tahun yang lalu, kita desak kerajaan untuk terima pelarian Rohingya ni. Sampai ada lagu Selamat Malam Rohingya. Kan ada seorang menteri besar dekat sebelah utara tu, dia pernah kata, tak ada masalah kalau kita kongsi kekayaan kita dengan Rohingya. Dengarlah kata panglima perang kita, Ji. Jangan jadi baruah orang kapiak. Jangan kamu berlaku zalim pada orang Muslim. Alah, betul lah ansur je lah. Rohingya tu Muslim. Orang Melayu kan baik. Kuat tolak ansurnya. Bahkan saya nak desak kerajaan supaya pertimbangkan bawa masuk pelarian Arab pula. Ingat tak dulu Mamat yang sama ni? Dia menentang pelarian Arab ni semua. Sampai dia kata kalau kita bawa pelarian Arab ni pula akan jadi benda yang sama macam kes Rohingya ni. Tapi saya dengar dia dah taubat. Sekarang dia perjuangkan pula untuk bawa lebih ramai pelarian Arab masuk ke Semenanjung, tanah Melayu. Kesian orang Arab tu. Bawa masuk orang Arab ramai-ramai dan kita kena sediakan satu tapak untuk mereka buat pasar borong Arab. Allahu Akbar. Kita kongsi rezeki kita dengan orang Muslim. Bukan kita kongsi rezeki kita dengan orang China. Singapura kita boleh sedekah. Pulau Batu Putih kita boleh sedekah. Pulau Pinang kita boleh pajak. Takkanlah pasar borong Selayang tu kita tak boleh gazetkan kepada orang Rohingya. Betul tak? Semua orang Muslim adalah bersaudara. Melayu, Rohingya, Bangladesh, Arab adalah saudara. Alhamdulillah, Sakib Syakir sudah pun bertaubat daripada menjadi ultra nasionalis. Dan hari ini Sakib Syakir akan perjuangkan semua umat Islam asalkan bukan daripada negara China. Takbir!